Seterusnya nombor 2. 7 km 500 meter sama meter berapa? Baik, ni awak kena ingatlah bahawa berapa meter nombornya nak sama dengan 1 kilometer. Berapa meter dia baru boleh digelar 1 kilometer. So jawapannya ialah 1000. Okey, meter memang tak meter lah. Sekarang 7 kilometer. So jawapannya 7000. Jadi jawapannya ialah 7000 tambah dengan 50. Ini awak tengok 8 tadi, 50. So jawapannya 7050 meter. Okey, itu saja.